Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cik Ta Milagro. Bagi kawan-kawan yang pertama kali jumpa dengan channel Cik Ta ucapkan selamat datang kawan-kawan. Dan bagi kawan-kawan yang selalu menonton channel Cik Ta ucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih juga kawan-kawan pada kawan-kawan yang selalu support Cik Ta, selalu like, selalu share dan selalu komen. Macam biasa kawan-kawan, untuk video kali ini juga Cik Ta nak kongsilah dengan kawan-kawan sebahagian daripada tanaman-tanaman yang Cik Ta tanam kawan-kawan. Okey, untuk pengetahuan kawan-kawan, Cik Ta tak ada kawasan yang luas, jadi Cik Ta tanam di dalam pasu, dalam polybag. Cumanya kawan-kawan, apa yang Cik Ta nak kongsi sebenarnya untuk kita lah yang teringin nak menanam, walaupun kita tak ada kawasan yang luas kawan-kawan, kita masih lagi boleh tanam dalam pasu dan juga dalam polybag. Untuk kali ni kawan-kawan, Cik Ta nak tanam pokok dan juga Cik Ta nak hias kawan-kawan laman Cik Ta dengan banyak pokok bunga matahari. Sebabnya kawan-kawan, Cik Ta pernah tanam timun dan Cik Ta cuba kawan-kawan letak bunga matahari ni dekat timun Cik Ta. Apa yang jadi kawan-kawan, alhamdulillah ada serangga-serangga penda bunga datang. Jadi timun Cik Ta ni kawan-kawan, buah dia memang lebat. Kawan-kawan boleh tengok video Cik Ta sebelum ni. Boleh katakan kawan-kawan, selang 2 hari Cik Ta akan petik timun. Jadi untuk kali ni kawan-kawan, Cik Ta memang nak tanam pokok bunga matahari ni kawan-kawan, banyak sangat. Dan juga sebenarnya dekat taman Cik Ta ni, untuk anak-anak pokok bunga matahari ni kawan-kawan memang dapat permintaan yang tinggi. Jadi kalau ada customer ataupun kawan-kawan yang teringin juga nak tanam tapi diorang selalu semai tak hidup, diorang nak tanam, nak beli, Cik Ta akan jual kawan-kawan. Cumanya macam Cik Ta cakap tadi, Cik Ta nak cantikkan kawan-kawan laman Cik Ta dengan tanaman pokok bunga matahari. Sebab tu kalau kawan-kawan tengok dalam video Cik Ta ni, memang banyak kawan-kawan Cik Ta semai pokok bunga matahari. Cumanya Cik Ta semai dia secara berperingkat kawan-kawan, supaya nanti bila yang ni pokok bunga ni dah layu, pokok bunga yang lain dia akan tumbuh. Jadi tak adalah dia kata bunga dia kembang secara serentak. Siapa sini kawan-kawan yang suka macam Cik Ta juga suka tanam pokok bunga matahari kawan-kawan. Wah, bagi Cik Ta lah kawan-kawan, pokok bunga matahari ni jimat. Kalau kita tanam, bila kita tanam tu kawan-kawan, nanti dia dah kembang, dia boleh menghasilkan biji benih kawan-kawan. Tu paling-paling Cik Ta suka. Pula jagung kawan-kawan, Cik Ta memang sukalah makan jagung. Jadi kalau kat rumah Cik Ta ni kawan-kawan, tanaman jagung ni sentiasa ada. Dan juga kawan-kawan, Cik Ta paling suka jagung yang kita tanam sendiri ni kawan-kawan. Maksudnya kita petik, kita terus rebus ataupun kita terus masak. Rasa dia kawan-kawan manis tu memang lain daripada yang kita beli. Mungkinlah yang kita beli tu dia dah petik 2-3 hari. Tapi kalau kita tanam sendiri, kita teringin nak makan kawan-kawan, kita pergi kat pokok, kita boleh petik. Untuk tanaman jagung ni pula kawan-kawan, kalau kawan-kawan teringin nak tanam, dia suka pasu ataupun polybag yang tinggi sebab pokok jagung ni besar kawan-kawan. Cumanya apa yang Cik Ta nak kongsi dengan kawan-kawan, bagi Cik Ta lah, untuk tanam jagung ni senang kawan-kawan. Sebabnya untuk medium tanaman, maksudnya tanah, kita boleh pakai tanah recycle je kawan-kawan. Seterusnya ni adalah tanaman timun. Yang ni timun mini kawan-kawan. Kalau kawan-kawan pernah tengok Cik Ta tanam sebelum ni, timun mini juga, tapi yang ni lagi kecil kawan-kawan. Jadi Cik Ta semai dia banyak. Cik Ta suka sangat makan timun kawan-kawan. Sambil-sambil Cik Ta siram pokok, Cik Ta suka petik dan Cik Ta suka makan lah kawan-kawan. Kawan-kawan, siapa suka makan timun? Kita geng. Ni adalah pokok petola kawan-kawan. Pokok petola ni juga salah satu tanaman yang Cik Ta suka. Sebab dia kenapa kawan-kawan? Bagi Cik Ta, petola ni adalah tanaman yang senang hidup, senang berbuah dan juga senang jaga kawan-kawan. Cik Ta tanam ni, Cik Ta suka makan dia punya petola yang kecil-kecil untuk buat ulam. Dan kalau yang besar tu biasanya Cik Ta akan buat sup sayur. Macam Cik Ta cakap tadi kawan-kawan, Cik Ta masih lagi dalam proses tanam, semai
untuk menghasilkan sayuran lah dekat rumah Cik Ita. Dan kalau boleh kawan-kawan, macam tahun-tahun sebelum ni Cik Ita tak nak beli sayur dekat kedai kawan-kawan. Cik Ita nak tanam sendiri dan Cik Ita nak makan sendiri, sebab Cik Ita rasa puas kawan-kawan. Kita semai daripada biji benih, kita lihat perkembangan dia membesar, kita letak baja, kita tengok dia tiap-tiap hari, kita siram. Tu adalah terapi yang sangat bagus. Okey, kalau Cik Ita lah, itulah terapi Cik Ita kawan-kawan. Apa orang cakap sekarang kawan-kawan? Healing. Inilah cara Cik Ita healing kawan-kawan. Cik Ita memang suka sangat dengan tanaman, lebih-lebih lagi dengan sayuran yang Cik Ita tanam sendiri. Mungkin lepas ni Cik Ita nak tanam macam sawi, bayam, Cik Ita nak tanam juga kailan kawan-kawan. Ini kan kawan bendi ataupun okra. Ada yang panggil bendi, ada yang panggil okra. Kalau tak salah Cik Ita dekat Indonesia dia akan panggil okra. Betul tak kawan-kawan? Kalau betul kawan boleh komen dekat bahagian komen Cik Ita. Cik Ita suka bendi kawan-kawan, sebab tu kalau kawan-kawan lihat Cik Ita semai bendi memang banyak kawan-kawan. Selain tu kawan-kawan, Cik Ita juga ada tanaman strawberry. Cumanya untuk strawberry ni dah tak banyak koleksi dia kawan-kawan, sebab itu hari Cik Ita jual banyaklah. Dan juga selain strawberry, Cik Ita juga adalah sedikit je kawan-kawan tanaman hiasan untuk mencantikkan Cik Ita punya laman. Cumanya kalau kawan-kawan boleh lihat dekat sini, tanaman hiasan Cik Ita kebanyakan daun lah kawan-kawan, dia tak ada bunga. Sebabnya Cik Ita suka tanam yang jenis daun ni, senang kawan-kawan untuk kita jaga. Kawan, yang ni bonus kalau kita suka menanam. Ingat lagi tak Cik Ita pernah tanam labu dan Cik Ita pernah ambil buah labu. Okey, untuk buah labu tu kan kawan, biji dia tu Cik Ita tabur je dalam polybag ataupun dalam pasu. Ni cara Cik Ita kan untuk Cik Ita dapatkan pucuk labu. Cik Ita suka sangat kawan makan pucuk labu. Cik Ita suka ambil, lepas tu rebuskan kawan. Sedapnya, cicah pula dengan sambal belacan, cicah pula dengan budu ke kawan. Memang best. Kalau setengah orang panggil apa? Sambal terasi kan. Memang sedap kawan. Okey, jadi bagi Cik Ita lah, kita ni menanam kawan, memang kadang-kadang kita ada bonus. Macam ni bonus Cik Ita. Kawan masih ingat lagi tak? Ini adalah kangkung yang Cik Ita tanam itu hari. Cik Ita suka makan yang muda-muda macam ni kawan. Selain Cik Ita buat ulam, untuk hari ni Cik Ita nak buat asam rebus kawan, ataupun ada yang panggil dia asam pedas. Biasanya kalau Cik Ita nak buat asam pedas, Cik Ita suka sangat kawan campur dia dengan kangkung. Bagi kawan yang pertama kali lah ataupun yang suka tanam kangkung, bagi Cik Ita kangkung ni senang. Kalau kawan macam mana, kawan boleh komen dekat komen Cik Ita sama ada untuk tanam kangkung ni senang ataupun susah. Kangkung ni kawan, dia mudah hidup dan yang paling best juga kawan, kalau kita tanam di dalam pasu ataupun dalam polybag, nak bagi dia lembut, kawan kena selalu siram dan pastikan tanah tu sentiasa basah. Kalau tanah tu kering kawan, biasanya kangkung ni dia akan warna kuning dan juga dia akan rasa keras lah sedikit, jadi untuk rasa dah tak sedap. Kalau Cik Ita tanam kangkung, Cik Ita akan pastikan dekat tanah tu sentiasa lembab. Sedap kawan, ambil kangkung ni buat kangkung goreng belacan. Kawan boleh buat ulam macam Cik Ita cakap tadi. Kalau Cik Ita suka buat asam pedas. Lepas Cik Ita ambil kangkung ni kawan, Cik Ita nak ambil daun kesum. Jom ikut video Cik Ita. Kawan, kalau kawan suka dengan video Cik Ita, kawan boleh bantu Cik Ita share, bantu Cik Ita komen, bantu Cik Ita like, supaya nantilah Cik Ita lebih bersemangat lagi kawan. Cik Ita memang suka menanam dan sedikitlah kawan, kadang-kadang Cik Ita suka kongsilah pengalaman Cik Ita menanam. Siapa suka menanam macam Cik Ita kawan boleh komen dekat bahagian komen Cik Ita. Kawan, untuk kangkung ni macam Cik Ita cakap tadi kawan, kita boleh tanam dia banyak, sebab untuk tanam kangkung senang kawan. Kalau nak tengok video Cik Ita yang sebelum ni, untuk biji benih tu Cik Ita suka rendam dan Cik Ita akan simpan 1 hari. Esok tu kawan, dia akan keluar macam toge. Tabur je dekat dalam polybag ataupun dalam pasu. InsyaAllah kawan, kalau kita tanam kangkung ni biasanya hiduplah kawan. Cumanya untuk tanam kangkung bermulaan, biasanya kalau musim hujan tu payah sikit kawan, kangkung suka mati. Siapa tahu ni pokok apa? Ni adalah pokok keladi. Keladi lambuk kawan. Keladi ni kita boleh makan mentah.
Cumanya macam cikgu cakap tadi, cikgu nak buat asam pedas ataupun asam rebus. Jadi cikgu ambil sedikit keladi dan juga yang ni wajiblah ada kan kawan kalau kita buat asam rebus. Yang ni daun kesum. Daun kesum ni wangi kan kawan. Biasa kita kalau cikgu buat asam rebus ataupun asam pedas, ni antaralah yang wajib kita letak. Kalau kawan-kawan suka makan laksa pun kawan-kawan untuk buatkan kuah laksa tu mesti kawan-kawan guna ni. Yang ni kawan-kawan cikgu tanam dia dalam polybag. Cumanya kalau kawan-kawan nak tanam di dalam polybag kena pastikan polybag tu sentiasa basah. Alhamdulillah kawan-kawan, cikgu dah selesai untuk buat video hari ni. Ni adalah rezeki kita menanam. Jadi kawan-kawan, untuk video kali ni cikgu nak menggalakkan kawan-kawan menanam. Kalau kawan-kawan tak ada kawasan yang luas, tak apa kawan-kawan, tanam dia dalam pasu, dalam polybag kawan-kawan. Apa lagi? Jom menanam.